8 mitos pasal penyakit anxiety. Nombor 1, penyakit anxiety katanya adalah penyakit mental, gila. Bukan gila, bukan mental, okey. Nombor 2, anxiety ni penyakit yang tipu, buat-buat saja. Bukan dia sakit betul pun. Dia buat-buat saja. Banyak cantik bukan hang, buat-buat saja. Orang sakit betul. Nombor 3, anxiety ni berlaku kerana lemah iman sebab tak dekatkan diri dengan Tuhan. Sebab tu anxiety datang. Banyak cantik bukan hang? Ingat orang tak beriman kau? Ingat orang tak berzikir, tak solat kau anxiety mai? Salah tu. Nombor 4, anxiety ni tak baik sebab dia tak lawan. Hang tak lawan, sebab tu anxiety hang tak baik. Dia kata tak lawan punya pasal. Bukan tak lawan, lawan. Tapi dia tak mau baik sebab caranya salah. Salah tu mitos. 5, anxiety berlaku kerana usus. Kerana tak jaga pemakanan yang salah. Salah. Anxiety bukan sebab salah pemakanan. Anxiety kerana stres, kerisauan, ketakutan yang terlampau. Kerana minda, bukan kerana perut. Salah tu. 6, anxiety boleh menyebabkan kematian. Salah. Anxiety tak menyebabkan kematian. Tapi anxiety boleh menyebabkan komplikasi kemurungan dan juga ketakutan makan sampai dia kurus, sampai jadi kekurangan zat. Dia tak meninggal kerana anxiety. Dia meninggal kerana komplikasi depresi yang terlampau, dia hingga mengambil nyawa, dan juga dia meninggal kerana kekurangan zat. Anxiety tidak menyebabkan kematian secara langsung. Salah 7, ubat anxiety yang doktor pakar bagi ataupun doktor bagi boleh menyebabkan ketagihan kepada pesakit yang ambil. Salah. Ubat anxiety tidak menyebabkan ketagihan. Dia bukan dadah macam ganja ke syabu ke heroin ke ketum. 8, anxiety tak boleh baik tanpa ubat. Salah. Anxiety boleh baik tanpa ubat, boleh sembuh tanpa ubat. Ada cara. Aku selalu ajak, dah ramai yang baik tanpa ubat. Jangan ketegak. Sebab tu lah korang suruh follow. Orang nak ajak macam mana nak baik tanpa ubat. Tegak.